Selamat kembali kepada pendengar-pendengar semua ke podcast Perpu Kenjot. Mike Kita dah menembak. Mike Hound dah potato ni. Terus sangat. Tak ada, okey je. Tapi still clear is clear, but potato is potato. Hey, aku set up kentang tak. Yeah. So kira update ni down lagi ke? Itulah masalahnya. Kita berusaha, kita mencuba, tapi apakan daya, kita hanya manusia biasa. So, macam mana korang punya update minggu ni? House life, kehidupan macam mana? Masih hidup lagi? Kehidupan house life. Ya, house life. House life. Tajudin punya catchphrase. House life. Bagus, aku Hidup. juga. Hidup lagi masing-masing. Hidup je. Masih hidup lagi korang ya. Yeah. Rasanya tak perlu update ke. Tus. Tu lah, rasa sebab asyik duduk down lah. So Itu lah. aku rasa kalau update pun dia update pasal hidup aku miserable. Miserable lah. Asal miserable Taj? Kau buat apa Taj? Biasalah. Come on lah. Jom. Hidup ini penuh dengan struggle tau. Hidup ni penuh dengan struggle. Rasanya kita terus je. Tu lah, aku At least kalau kita terus, kita boleh elakkan self-deprecation. ni elakkan apa? Depression. Depression. Okay, kita nak elakkan depression lah. So kita dah tahu Tajudin masih hidup, kita dah tahu Efi masih hidup, dan host anda pada minggu ini pun masih hidup. Kita akan teruskanlah kepada episod kita pada minggu ini. Dan perbincangan kita pada minggu ini adalah yang bertajuk tiba-tiba macam ada kelas pula hari ni. Okay, pendengar-pendengar semua. Dim. Dia cerita Let's go. Hype squad. Hype. Aku duk hype kan. dia cerita dia sebab kita masih lagi dalam zaman yang menarik sekarang kalau kita tengok ekonomi kan. Macam dia main macam monopoli je kalau kita tengok. Macam mana dia boleh buat ataupun boleh manipulasi. Kita ekonomi. Tak. Aku cuma nak buka kata lah ni. Macam manalah Donald Trump tu dia boleh buat dia punya keputusan macam tu. Macam mana dia boleh keluarkan janji ataupun promise bagi orang percaya. Masalahnya orang percayakan dia tau. Macam mana orang boleh percayakan dia walaupun semua promise ataupun semua orang kata propaganda yang dikeluarkan tu Agenda macam mana orang boleh percaya. So untuk nak dimasuk dalam cerita dia, dalam cerita kita ni cerita tentang broken promise ni kan, janji yang dicapati ni. Capati Dia sebab aku dah buat tajuk ni sebab di TikTok macam bukan TikTok aku main apa benda lead match ke apa benda. Dia punya dia punya FYP, abang janji tak buat lagi. Aku kelakar saya bila dengar benda tu. Aku beli match ke? Okey ke ni? Weh, Aku cuba keluarkan diri aku dekat social media. Aku cuba keluarkan. So aku janjikan dekat diri aku sendiri, aku nak jadi lain. So aku keluarkan diri aku dekat social media yang berbeza. bahagia. Dan Dia member dah kena block dengan Facebook, dah kena block dengan Instagram, dah kena block dengan Tinder. Sekarang on the way lead match. Okay? Nampaklah Aku kena tak nak benih-benih yang lain. tak. Rasa-rasanya kan apa Bel punya Tinder pula Dead Match punya, dia punya apa profile macam mana dalam tu, apa entah dia tulis untuk tak. Aku paling tak tahan dah. Setiap kali kita sembang kan, social media bad. Teruk. tak, ni adalah default host sekarang ni. Tapi masalahnya kalau kau tengok kan, dia punya masalahnya banyak perkara negatif kita boleh nampak dia datang dari situ tu. Aku pun nak tengok tak the other side of the ocean ke tak. Social media teruk. But I'm the one who's consuming it. Aku rasa aku faham Bil sebab apa hatred tu social media yang datang. Aku dah nampak dah. Dah nampak Hang tak sebab apa? Sebab hang kena ban dekat banyak platform.
Soalan macam mana dia boleh kena ban tu kan? Betul lah Fi. Kena ban. Betul lah Fi. Itulah. Mesti ada orang report je. Ataupun takkan tak report tak kena ban. Tak, make Are you sense sure? kan? Make sense kan? Fi. Dia aku hebat sangat. Hatred dia for social Korang je media tu. datang sebab member kena ban. Aduh. Okay. Aku strong sangat. Tu pasal kena ban. Aduh. Okay, kita sambung kita punya episod. Cerita pasal janji ni kan, kita kalau kita tengok Janji mana dicepati. datangnya janji. Dia Kenapa cakap- kita berjanji ni? Kenapa kita buat janji. promise? Tak, okay. So, Berjanji. pasal Trump tu kan, dia macam interesting tau. Elaborate. Dia okay, for a fact kan, dia macam sebenarnya dia pandai. Dia saja on purpose making this promise. Tapi yang percaya tu Dia macam sebelum aku faham kau nak tu. Masalahnya dia punya propaganda dia, aku boleh kata propaganda sebab memang dah ada jadi pun. Dia janji, dia kata okay, saya akan tolong LGBTQ. Dia janji keluar benda ni, akan tolong orang susah. Dia janji tolong ekonomi. Dia bukan main percaya lagi, orang sokong dia tu. Bro, Tapi kau tengok sekarang apa yang dia buat dengan janji dia dapat tu. tak, Betul-betul jadi tapi, cekati je tak? dia punya level of janji kan. Okay, imagine kalau dekat Malaysia, janji dia still feasible tau. To a certain extent. Okay, contoh macam dia nak Masih boleh dibuat dia nak Macam mana boleh buat? okay, dia nak hapuskan PTPTN. Contoh kita Okay. ada track record, ada country yang buat benda tu. So to a certain extent hang boleh macam faham. Mungkin dia akan follow suit. Tapi tarif ni is like a suicide bombing for themselves. Itu lah yang aku tak faham tu. Tapi Sebab orang still percaya dia punya kat dia. efek. Itulah. Percaya lah tak apa. Masalahnya dia punya efek dia tu sakit tu. Sakit So sangat. tu lah, kalau hang fikir balik kan, the reality is dia sebenarnya satu, dia pandai janji, tapi is more towards karisma. Cari tu. Dia janji lah tapi dia tak buat apa betul. My punya teori apa? Apa? Okay, sila. Secara logiknya kan, sebelum dia nak buat something, dia confirm akan ada minta advice dengan siapa-siapa pasal yang power pasal ekonomi. Confirm. Lagi satu dia dan dia business. punya, Dia business minded punya people tu. yeah. Dan dia punya apa? Dia punya conclusionnya adalah dia nak buat apa yang pasal tarif tu. Jadi my teori lah sebenarnya benar-benar Trump ni dia ada dia punya geng dia. Dia plan buat macam ni. Di samping maybe di masa Di hadapan samping yang itu. sangat jauh, Di samping itu. masa depan yang far ahead future kan, maybe dia akan mendatangkan kebaikan. But I think mostly dia ada memberi kebaikan kepada personal dia sendiri dan siapa-siapa yang dia buat plan tu. Rasanya dia ada orang yang dia buat plan ni. Ada Masalahnya dia orang belakang. Ada orang yang belakang dengan dia sekali. dia buat adalah plan okay. ni. Apa kita cakap pasal tarif ni? Kalau pendengar-pendengar tak tahulah apa isu pasal tarif ni. Kat sini siapa nak explain? Dapat markah ni cepat. Siapa nak explain pasal tarif ni? Macam mana tarif ni boleh jadi? Aku bagi dia overview. Dia jadi dalam masa seminggu tau. Bukannya kau kena masuk parlimen, pergi buat pembincangan, buat paperwork, tak. Dalam masa seminggu, dia kata dia nak buat something, pap. Malam tu tiba-tiba keluar, okay, kita buat tarif untuk China ni, untuk Malaysia ni, untuk Papua New Guinea ni. Macam mana dia boleh keluarkan statement macam tu je? Bukan statement, dia terus lancarkan terus. Dia terus Itulah orang cakap. Ah. Itulah orang cakap. Dia punya plan ni rasanya dia dah plan awal sebelum dia jadi presiden. Sebelum dia jadi presiden, dia dah bincang gila-gila dengan siapa-siapa yang dia bincang tu. Dia dah ada plan. Dia dah ada plan. Okay, dia ada plan. Kau rasa ada plan dengan siapa? Kau rasa dia ada plan dengan siapa? Kalau kita tengok Kalau contoh Dia tu. spekulasi ya. Joe Biden. Kalau contoh Ian, ni kalau contoh berdasarkan dia kat US, and then family yang kuat kat US adalah family kuat kat US yang
kononnya kawal ekonomi ni salah satunya apa? Rothschild. Rothschild paling besar. Dia banking. Aku risau kita kena ban ni. Dia orang tak boleh tu. Kita kecil je. Dia tak nampak kita. Trump main bilion-bilion setiap hari. Rothschild dekat US ke? Rothschild US lah. Kind of lah. Dia yang menarik pasal Rothschild ni, kalau ikutkan dia punya influence, dia punya influence global. Tapi dia punya starting point US lah. Tapi dia punya influence global. Basically ni lah, Mr. Worldwide. Masalah dia punya underground coverage dia. Sebab kau boleh hilangkan bilion macam tu. Kita cakap macam Trump bodoh, tapi kalau dia dah jadi presiden, aku cakap Trump bodoh, aku cuma cakap pasal janji ke. Kalau dia sampai tahap dia jadi presiden and what not, dia basically tak stupid. Dia kalau contoh dia dah kaji betul-betul sebelum dia nak buat something keputusan, dia akan nampak contohnya benda-benda ni akan berlaku jadi macam ni kan, dia tak akan buat. Tapi kenapa dia buat? Itu yang orang semua kena fikir ni. Kenapa dia buat? Dia mesti ada So certain party. So kau ada spekulasi tak? Sebab cara kau cakap ni macam kau ada teori. So aku nak dengar kau punya teori. Teori dia ni. Kita rungkai. Sebab Tajudin terkesima sebab dia nak lawan macam ni. Tak, bukan. Aku nak cerita satu je. Dia sebenarnya, to be honest, Trump ni memang pandai. Tapi dia punya promise is never a promise. Ya, itulah. Cuma itulah orang cakap. Dia macam contoh kan, dia ada banyak lagi contoh promises yang dia buat, betul tak? Dia boleh buat benda tu dulu. Tapi apa pasal dia terus keluar tarif? Dia pelik. Itulah dia terus buat dan laju juga tu dia buat tu. Hari tu tak sampai seminggu kan dia kata dia nak keluarkan. Dia terus laksanakan. Tak ada pembincangan apa, pop terus setiap negara kena. Macam what the heck? Dan for me salah satu sebenarnya adalah dia macam ni, contohnya Rothschild ataupun Rockefeller ke apa kan, dia sebenarnya dia buat macam ni supaya dia dapat dia manipulate global market. Lagi US menunjukkan dia dapat control market, makin itulah dia orang ni dapat macam tangan yang lagi kuat untuk macam manipulate secara macam mana, secara senang, macam mana, secara lebih power, komprehensif. Memang lebih mendalam lah. Dia punya power of control tu kita lagi nampak dia dapat control. Kiranya macam kalau contoh dalam game kan, kita naikkan dia punya apa ni, kan ada stats kan, dia punya stats dia punya stats control tu dia makin naik disebabkan apa yang tarif ni, ekonomi control lah. Dia nak control ekonomi. Tapi dia orang lupa yang bahawa dunia worldwide dia ada masing-masing partis yang berlainan yang tak semestinya sama dengan dia orang punya agenda dia orang. So basically sekarang ni ada perlawanan antara certain partis dengan partis yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak ni lah. Partis belakang-belakang ni lah. Itu sebenarnya. Okay. Dengar Touch, kau ada apa pun nak lawan tak? Kita orang yang bawah-bawah ni, dia orang tak kisah pun. Nasib lah. Itu lah. Betul lah. Macam kita nampak kita terkena. Kita bila nak beli barang mahal, tapi kita still hidup lagi. Tapi dia orang nasib lah dia orang barang mahal ke, tak dapat daripada janji yang dicapati, yang sebab kita fokus dekat Trump, daripada janji yang dia buat tu, yang objektif yang dia nak buat, AV punya objektif nak nampak lah, dia nak control market manipulation. Aku akan abang Len. Basically move dia, so objektif apa sebenarnya? Move dia sebenarnya untuk transfer of wealth. Okay. So nanti kau tengok perspektif lain. Macam mana tu? Okay, perspektif dia simple lah. If you think about it kan, bila hang hit tarif tu, import daripada China kurang. So bila import daripada China kurang, dia pun terpaksa produce kat ni. Tapi the thing is, panggil bawa pergi US lah kan. The thing is, jurang inequality tu akan lagi tinggi in America itself.
Okay. Macam apa maksud? Aku nak counter satu kan. Kau boleh cakap pasal dia nak bawa apa yang kau cuba cakap, dia nak bawa balik company atau kilang-kilang pembuatan pemproses daripada China, dia nak bawa balik US. Sebab tu dia nak control lah dia apa tu? Manufacturing punya facilities lah. That's his macam mana the true agenda, the macam mana the agenda yang diberitahu secara surface. Tapi I believe that benda dia sebenarnya at the end of the day, apa yang dia nak buat adalah sebenarnya move dia adalah calculated, tapi move yang dia tak expect adalah China to fight back. Yang tu yang move yang dia tak expect. China fight back tu. Itu dia cakap daripada certain partition lain tu dia bergaduh. Tapi dia rasa okay, if China tak fight back, sebenarnya benda ni takkan ada isu pun. Aku rasa akan naik sampai ribu lah. Aku rasa dia akan jadi macam mana, banyak company akan acah-acah set up shop dekat US. Lepas tu still produce barang daripada China, bawa main and then jual. Somehow like that. Masalahnya dekat US dah banyak kan dropship macam tu. Tapi produksi dropship paling banyak sekali kat dunia adalah US. Dia dropship barang murah daripada China. Lepas tu dia tampal stiker made in USA, dia jual upscale market, dia jual upsale mahal jadi mahal. Tapi worst come to worst, China lagi pandai. Ingat apa? Mereka selalunya buka company dekat Malaysia as just a shell company, hantar through Malaysia. Sama je. Contohnya Jinko Solar. Lepas tu ada lagi yang betul-betul kau pakai nama tu. Takut aku. Tak. Kau ada NDA ni ada company. That's the reality of it. Sebenarnya it's actually aku kena make sure kan kena senang. Bukan aku dah tak ada kena mengena dah. Aku tak ada kena mengena dengan company tu. Okay. Tak ada NDA. But that's the reality lah. Sebenarnya kalau hang fikir kalau hang ada teknologi, hang ada semua ni, hang boleh buat je dekat mana-mana business tu. So kalau dia cuma sekarang ni dia punya target besar dia sebab US dia nak control Donald Trump lah dekat US, nak control ekonomi. Dia punya target adalah China, tapi China fight back. Okay. So kalau China tak fight back, tapi salah satu yang biggest player sekarang adalah China. The reality China dengan Russia sebenarnya. The reality is Rusia pun terlibat. Yang menariknya pasal Rusia, kalau betul Rusia terlibat directly, masalah Rusia dengan US, basically Donald Trump dengan Putin, masing-masing memang bersalam tangan tu. Betul-betul member kan dia dua. Tak, that's the problem. Dia nampak on surface like that, tapi the tension is still there. Tu satu part. Satu part lagi kalau hang ingat, pedas jadi isu yang ni tau. China, Russia dengan Arab, mereka nak buat currency diorang sendiri. Not currency diorang. So contohnya macam sekarang kan all bond, all duit is considered daripada US. Faham tak? Yang pasal BRICS tu. So tapi apa yang mereka nak buat? Bond tu selain apa tu? Bond tu sebenarnya tak apa. Bond tu sendiri binatang apa tu? Bond tu macam government bagi tahu this is the perceived value of money, roughly lah. So dia letakkan value dekat dalam satu kontrak macam tu. Something like that lah. Basically kontrak tu adalah selai kertas lah. Selai kertas tu okay, kertas ni berdasarkan kontrak ini nilai dia adalah 1 juta macam tu. Something like that basically bond tu basically sebenarnya kertas perjanjian. Dia kata benda ni ada harga. Nak abang yeah. Teruskan. Orang situ fikir benda gila. Wah, dia nak tembak Azad tadi. Tak, dia macam mana bond ni dia sebenarnya benda yang bukan real tau. It's macam okay, contoh. Bila kau sebut tu macam kalau duit kita letak nilai dia sebab kita nak jual beli. Kalau cek kita letak nilai yang kita nak claim. Kalau bond ni macam hang confident dengan aku. Okay, hang beli bond daripada aku. It's basically a trust factor. Aku macam ni, aku percaya engkau ada 1 juta. So kau tulis dekat kertas tu engkau ada 1 juta. So, aku pinjam 1 juta pada engkau. Something like that. Bagi bond.
Macam tu lah. Yes. Tapi 1 juta tu belum tentu lagi ada. Tapi sebab aku percaya kau, kau ada 1 tak, juta bukan. Beri Kau aku. percaya yang aku akan buat 1 juta. Oh, dia masalahnya duit tu yang kau nak create lah. Yes. Sebab tu jadi bond. Okay. So bila duit tu dah ada, kau dapatlah duit tu. Somehow like that lah. Dia macam a perceived value. Okay, contoh lah sekarang. Basically dia kertas hang kontrak bond mana dengan ada aku. nilai je. Oh. Hang bond dengan aku 1 juta sebab hang percaya yang aku boleh buat 1 juta. Somehow like that. Sebab tu nama dia bond Sebab dia kalau nilai check kau just transfer duit dari satu parti ke parti yang lain. Maksudnya duit tu dah ada lah. Itu check. So dia lain lah daripada bond. Bond duit tu tak ada Tapi lagi. bond adalah the most, macam mana, the highest confident level lah. Sebab bond ni So, dia bukan senang-senang tu kau nak dapat bond. it's not via banks, it's via government. So kalau dia under government government tu fail, baru bond tu akan mampu. Tu satu lah. Bond ni adalah macam the highest level. Macam mana pun investor ke apa ke, orang yang ada bond ni yang akan dibayar dulu. Contoh Ada satu negara yang ada bond, Tash. apa? MI6. James Bond. MI6. Bond James Bond. Aku tak tahu nak bagi makan ke nak tolong makan. Betul lah. Aku dah fikir dari tadi ya. Cuba bayangkan. Pendengar Okay. Pendengar bosan gila. Lepas tu Tak, sebab itu bagilah menarik. benda yang you Sebab tahu kita sikit. tahu pasal duit. Kita tahu pasal duit. Duit kita peganti. Duit tu sendiri menarik. Duit tu sendiri sebenarnya peganti kepada emas dan silver dan gangsa. Silver apa sebenarnya? Perak. Emas, silver, gangsa, perak. Emas, perak, gangsa. Dia gantikan dengan duit. Sebab perak. duit kita lebih senang nak bawa. Takkan kau nak bawa 100 kg of emas kan? Sebab kalau kau nak beli kereta, so dia gantikan basically transition daripada benda besi berat tu kepada duit. Tapi kalau kita tengok next iteration, kita tengok check apa semua. Tapi bond tu daripada macam mana kau boleh letak nilai dekat kertas tu berdasarkan kontrak mulut je tu. Sebab lagi satu, kita tak akan pernah pakai bond. Kita akan pernah dapat ke tu bond tu. Masalah bond tu nilai dia juta-juta Masa tau. sekarang bond ni untuk negara-negara yang power memang akan pakai banyak bond. Ini normal. Sangat Yelah. normal. Kita sebab tu aku cakap, kita rakyat biasa takkan pernah nampak pun. Takkan pernah tahu pun bond tu. Aku macam okay, contoh Itu sebab asal yang macam Najib dulu tu. Itu banyak bond-bond tu. Aku bagi satu lagi konsep lah. Okay, contoh lah. Company pun boleh issue bond, government pun boleh issue bond. So, kalau just in case company tu fail, walaupun, okay, dia ada bond, investor, lepas tu stakeholder. Okay, kalau company tu Budget. fail, orang akan bayar bond tu dulu. Lepas tu baru investor. Lepas tu baru stakeholder. So, yang tinggal tu baru investor dengan stakeholder dapat. Masalah stakeholder tu kita lah. Kalau contoh dalam company ni, stakeholder tu kita lah, rakyat biasa yang keluarkan duit. Contoh Investor. macam aku abang company Jinko Solar fail dekat Malaysia. Kau tak ambil tembak solar. Tak. Benda tu apa yang jadi? Okay, dia pernah betul. fail dekat Contoh Malaysia. tembak dekat company. So aku nak kerja kat company tu. Tapi China man aku tak nak kerja. Betul. Masalahnya solar, kesian baik, solar naik harga sampai 1000%, bukan 100 tau, 1000% tu dia punya costing sebab tarif punya isu. Macam mana kau nak survive tu? Ya, depa tutup company lagi awal. Solar baru je nak murah kan. Itu aku cakap. Solar baru orang macam dah start nak implementation. Dia punya costing pemasangan semua macam dah start mainstream. So orang dah pandai wiring semua. Tiba-tiba keluar tarif ni, solar punya pricing jadi gila tu. So daripada reasonable tu maksudnya kau boleh bring back investment. Maksudnya bila kau pakai solar, kau boleh jimat duit. Tiba-tiba kalau kau pakai solar, kau jadi rugi daripada rugi lagi. Sebab apa? Sebab ada mamat ni cakap aku nak buat something dekat ekonomi dia
Tutup tangan ni. Dia orang tak kisah, Bil. Dia orang tak kisah orang miskin macam mana. Itu lah. So dari sini kita boleh nampak lah dia punya objektif tu. So aku nak pergi ke Aku kesan dari kepada tadi objektif. nak sembang tak dapat sembang, so oleh itu aku Dia still lagi in topik lagi. So aku nak cakap berdasarkan kita dah nampak dia punya objektif ni, kita nak cakap pasal point yang lebih fokus, kesan daripada apa yang dia buat ni. So apakah kesan yang terjadi kepada kita lepas dia Okey buat lah. benda ni? Okey lah. Orang bagi Sebab satu kita fokus objektif. Sebab aku make sure kita nak ada layout, kita dah fokus objektif. So kita dah nampak dah kenapa dia buat macam ni. So bila kita dah nampak apa yang dia buat, kita nak tengok kesan apa yang jadi lepas dia buat benda tu. dia macam ni tau. So boleh spekulasi sikit apa jadi. Yang ni macam ni tau. Yang ni tak tahu betul ke tak lah. Tapi boleh Ini macam konspirasi lah. Tapi tak tahu betul ke tak lah. Tapi agak logik lah. Ya, sila. Ni memang kita bincang spekulate. Pernah dengar ni tak? Pernah dengar macam mana orang kata? Smoke screen tak? Macam bukan. Dia macam melarikan orang punya Distraction. melarikan orang punya Fokus. kat tempat lain. Yes, kat tempat lain. Tapi sebenarnya dia macam ni. Dia tu distraksi lah. Kan tarif ni, Okay. dia bagi tahu apa certain sektor bla 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 bla. So basically benda yang luar daripada US dia akan jadi lagi mahal. Lepas tu dia nak kebanyakan consumer beli barang yang domestik orang kan. So Okay. cuba bayangkan bila contoh salah satu kesan yang umum yang orang semua nampak kan. So basically nanti US dia dah tak ada lagi competition luar negara sangat. Lepas tu dia boleh naik ataupun turunkan dia punya price tanpa dia lose apa-apa lah, sebab dia lose sebab competition tak ada, kurang. Dia nak naikkan ke apa ke suka hati dia lah, betul tak? Jadi dia tak ada effect sangat kepada US punya corporation. Tapi ada satu benda. Salah satu tarif yang mengatakan contohnya pasal besi dengan aluminium kot, tak silap. Okay. Besi dengan aluminium dekat tarif US. Besi dengan aluminium dekat US dia dikategoriskan sebagai national security measure, betul tak? National security measure. Okay, kenapa tu? So basically under national security measure dia tak kena tarif. Oh, ada loophole. Okay. So ada loophole ni. dengar. Okay. Siapa yang paling banyak menggunakan steel dan aluminium? Industri apa antara yang paling banyak Masalah gunakan kalau kau sebut pasal US kan, kalau kau sebut US aku boleh nampak satu je tu. Amerika tu. Ialah apa? Gun tu. Ya. Dia pun paling banyak menggunakan kat Amerika yang akan mendatangkan lagi banyak kebaikan kepada satu industri tu, domestic industry tu adalah defense contractor ataupun defense punya industri. Faham tak? So basically indirectly speculation saja, indirectly dia sebenarnya untuk military power. Yes, dia sebenarnya untuk military power. Mind blown sial. Tahu tak? Apa rasanya kemungkinan besarnya adalah diorang yang belakang-belakang ni dia nampak yang bahawa keadaan di our world dia tak stable. Dia macam bila-bila je boleh perang sekarang ni. Itu benda paling nampak sekali lah. Bila orang sebut pasal nuklear saja, semua orang macam wow, siapa yang ada senjata nuklear, yang kecil-kecil lain semua takut tu. Bila-bila je boleh perang. Bila-bila je boleh itu perang. lah. Dia macam kalau ada seorang tu kalau gila dia tekan button tu terus. Jadi siapa yang ada loophole ni, dia orang tak kena penalty, tak kena tarif. Siapa yang tak kena? Yang defense contractors, yang company pasal defense industry. Jadi apabila dia orang tak kena, dia makin power. Oleh makin jatuh, dia makin power. Military US makin kuat kot. Makin kuat gila kot. Macam
kuat gila lah. Macam tai lah. So Patutlah basically bila kau sebut pasal ni, patutlah dekat China kan dia isu tarikh ni, dia fokus dekat ore dengan apa tu? Mineral. Dia fokus Sebab ore dia- dengan mineral, memang tak akan buat direct negotiation dengan US. Sebab dia Sebab dia China pakai sendiri nak ore control dia mineral. punya ore and mineral. Oh, okay. especially rare earth material. Ya, betul. pelik kan? Rare material dia control benda tu sebab sebab dia tak nak manufacturing fokus kepada military power. Lagi satu still elemen Wow. apa? Space exploration. Benda-benda Itu macam lagi satu. Sekarang space exploration China tengah mendominate kan. Sebab US sekarang dah slow. Dia punya costing pun dia dah nampak dia dah kurang kan. Tak silap aku dia punya Gila. budget paling latest pun dia tolak tau NASA punya costing tak untuk terbang. gila tak? NASA. Konspirasi ni tak tahu betul ke tak. Dia macam logik lah. Macam Tapi masalah yang kena tu. lama. Kita tengok sebab China sendiri pun kita nampak China retaliate, dia tak nak buat negotiation pasal rare earth mineral directly dengan US. Dia control benda tu. Orang fikir dah lama ke apa satu minggu yang tu kan fikir. Tapi kalau fikir balik US punya cara tu memang selalunya macam tu lah. Kalau dia nak fokus, contoh lah, benda yang US sampai sekarang dia perang kan dan dia kontrol adalah minyak, oil. Dia perang sampai sekarang beratus tahun demi minyak. Tahu lah dia buat apa kan, dia perang Tapi- dengan tu kan. Tapi tengok media dia tak nampak pun benda ni. Media fokus barang harga barang naik tu. Jadi secara technically-nya yang buat yang membuat tarif ni basically dia orang punya objektif dia berjaya lah. Kalau betul lah pasal benda ni. Patutlah, lagi satu kan, patutlah si Elon Musk dengan Trump rapat. Elon Musk kan manufacturing juga. Manufacturing dan sebab dia kereta elektrik, dia banyak pakai basically apa yang kau cakap tu lah, besi dengan mineral apa semua. Patutlah Trump dengan Elon Musk tu keluar bilik sama-sama, makan sama-sama, main golf sama-sama. Dia orang ni best friend. Tak Itu kira lah. best friend. Kalau Trump cakap kan, Masalahnya kan, dia punya buat meeting. Masalahnya meeting presiden. Tapi Elon Musk sesat masuk dalam meeting presiden kau tahu. Ada. Bukannya meeting biasa-biasa, bukannya pergi kedai minum tak. Meeting presiden, pak Elon Musk sesat dalam tu. Macam, okay. So kita boleh nampak situ, wow, itu memang dua markah punya point. gila. Mind blown siap. Aduh. No touch. Because Kau rasa apa kesannya? Ha? konspirasi dia. Tapi Itu ada power konspirasi. macam mana pun konspirasi still konspirasi. As So, kau ada fakta tak? Nak lawan? Ha? Aku ada point aku juga. Aku ada point aku juga. Tak ada. tak ada. Tak ada point tu. Agak aku nak cakap. Tapi disebabkan tu kita boleh nampak kesan dia touch. Berapa bilion hilang daripada ekonomi sebab dia buat benda tu touch. Yang tu Dia hilangkan basically technically dia buat tu memang betul-betul jadi antara one of the great reset tu tak. Semua merah kau tahu tak? Daripada kita boleh nampak graf. Semua graf turun kau tahu tak? Kalau in surface level aku akan buat transfer lah daripada common man kepada orang-orang yang kaya. Macam hang tengok yang siapa dia nama dia JP Morgan lah apalah, dia jual kerik liquid. Lepas tu orang-orang yang miskin semua macam it's okay we just buy kan. Lepas tu tengok sekarang dia pada kaya. Ni gila tau. Sebab apa tau? Bila kita libat yang tak cakap tu kan, pasal nak yang lagi kaya makin kaya tu kan. Yang ni semua teori yang lagi kaya makin kaya yang all ni semua adalah New World Order tu tak? Teori yang sama tai. Tak, Orang tak nak suka hati masuk kan? Orang tak nak suka hati masuk kan? Tapi basically New World Order dia nak ambil yang ada macam mana yang kaya-kaya, yang ada reputation yang gila-gila. Itu yang akan memerintah dunia. Okay. Tapi tu lah kalau hang fikir balik, betul lah, the reality is dia pun nak bring back paganism apa yang masa zaman dulu orang kaya gila, orang miskin gila. Orang kaya makin kaya, yang miskin memang betul-betul. Yeah. Tapi kalau kau nak samakan tu, zaman tu basically zaman pertanian tu,
Yang kaya makin kaya sebab dia ambil tax. Dia ambil cukai daripada orang kecil. Orang kecil adalah petani-petani semua. Ada cukai ke petani-petani tu. Dia kira cukai Zaman tu. sekarang dia nak zaman sekarang dia nak macam ni lah. Basically telan cara macam ni lah. Hang kena faham the objective. Kau kena bagi aku faham. Tak, okay. Kenapa pun kau kena bagi aku faham. The objective is still the same. Untuk Okay, objektif dia sama je tak? nak Tapi macam ambil mana duit. buat? Okay, contoh aku explain. okay. Objective is still the same. Nak ambil duit daripada orang common ke orang kaya-kaya. Tapi instead of tax adalah dengan wipe out stock. Faham tak? Okay. Contoh sekarang Itu yang aku tak faham tak? Okay, contoh sekarang. Duit dia hilang. So macam mana dia dapat duit? Itu yang aku nak tahu. For example, Please sekarang- cerahkan mata aku. ramai sangat rakyat marhen main stock, main crypto. Just Yes. imagine bila jadi macam ni, it's already open to public tau. Lepas bila open to public ni, wealth is considered equally distributed. Sebab hang pun ada Basically semua orang dapat lah. Basically semua orang dapat. hang pun ada pot in the pie. Faham tak? Okay. So kalau just in case hang kerja lebih, possible untuk company hang akan dapat duit lebih. Hang faham tak? Tapi bila jadi macam ni, apa yang akan jadi adalah mereka akan own back all this company untuk diorang punya benefit. Apa? So Okay. everything is going down, and then it will create more fear. People will sell. So bila orang sell, Oh, tapi yang sell tu adalah orang kecil-kecil yang ada. Okay. Aku dah cuba kena nampak. faham. Sebab dia beza. Kalau Jeff Bezos dengan Tajuddin. Kalau disebabkan kalau contoh daripada 100 turun jadi 10, Jeff Bezos punya 100 tu adalah 100 juta jadi 10 juta. So dia still ada juta. Tapi kalau Tajuddin daripada 100 ringgit jadi 10 ringgit. yes, So Tajuddin exactly. ada duit lah. Exactly. What? Tu satu part. What? Second part is Okay. how long you are willing to lose. Contoh, okay. Untuk aku, banyak kali juga dia turun tu. Okay. Dia dah jatuh, okay. Untuk Dia nak nampak aku- sabut, dia jatuh lagi. untuk aku, Lepas tu okay. dia jatuh lagi. Contoh untuk aku 4,000 tu besar. Untuk Yes, Jeff yes. Bezos 4,000 tu chum change. Dia boleh je hilang macam tu. So bagi dia, okay, first dip aku macam damn, dah 3,000 ni. Second dip, dah 2,000 ni. Lepas tu aku akan macam consider, biar aku cut losses, aku buang lah, daripada aku tunggu turun sampai tak ada apa. Faham tak? Jadi based on experience ke? Yeah. Dan aku jual. Untuk Jeff Bezos, dia boost 1 juta. Turun, dia beli 2 juta. Turun lagi, dia beli 3 juta. Lepas tu bila net lah. So it's a cara. Objektif dia still sama. Han nak transfer wealth daripada orang kaya, orang miskin ke orang kaya. Yeah. Okay. Wait, tahu tak? Kan tadi cerita pasal Great Reset kan? Okay. Kan salah satu Great Reset ni adalah dia macam mengubah persepsi masyarakat kan, ataupun people. Contoh bila ada berlaku Great Reset, kita certain parti yang power dia akan introduce something yang boleh buat orang kata okay, yang ni boleh, ini is the future, macam tu. Tahu kan? Okay. Contoh? Dia nak explain, okay. Tahu tak? Kalau everything went macam jadi problem kan, and then dia punya base ataupun dia punya point of interestnya adalah Amerika kan, bukan ke dari kalau fiat lah, US dollar sepatutnya akan datang, akan makin power. Macam mana tu? Contoh, So sebab kenapa? Orang confident dengan US dollar ke? tahu tak? Sebab dependency. Okay. Contoh, sekarang ni tarif semua depend dekat apa US buat tarif benda semua kan. And then apabila semua pihak kat dunia ni, contohnya cerita pasal BRICS yang buat sendiri punya currency tu kan,
bila berlaku macam ni, dia orang terpaksa depend dengan tarif yang berlaku. Dia orang terpaksa adapt dengan apa yang US buat. Secara tidak langsung US sebenarnya boleh buat apa-apa. Boleh buat macam satu benda yang universal ataupun satu benda yang boleh kita central. Faham tak? So dia punya keyword dia centralize. Dia nak betul. centralize something. Dia nak Basically centralize apa yang dia nak centralize ekonomi ke arah dia. Sebab kalau macam tu, sebab kita boleh nampak kuasa besar ekonomi sekarang yang kita boleh nampak directly lah. China besar, US pun besar. Tapi US tak nak benda tu. US nak ambil shareholder daripada China tu, bagi orang yang tak tahu apa-apa macam tu. Orang tak tahu apa-apa kan, orang yang tak tahu apa-apa. Apabila orang contohnya sebelum ni orang yang tak tahu apa-apa, siapa yang kuat sebenarnya? Siapa yang tak kuat sebenarnya kan? Itu lah. Kita nampak tarif- kita tak ada confidence pun dekat ekonomi sekarang. Dengan tarif berlaku, satu dunia nampak siapa yang kuat sebenarnya sekarang? Semua pergi. Okay. Tapi tak lihat habak macam tu Tak. juga. Yang ni kita tak boleh tengok daripada segi orang yang bijak, Tash. Daripada kita tengok daripada segi orang yang baca media macam tu saja. Kalau contoh Lagi satu kau tak boleh baca trend tak. Kalau kau baca trend dan kau tengok kesan lain tau. Sebab kalau kau tengok trend tu adalah spekulasi yang dikeluarkan oleh orang lain dan orang percaya. So dia jadi trend. Sebab orang percaya, dia keluar spekulasi je. Orang percaya, dia jadi trend. Tapi fakta tak semesti macam tu. Fakta tak datang daripada spekulasi. Fakta datang daripada kesan-kesan yang dah berlaku lah. ni mindset tau. So, mindset contoh orang yang biasa, orang yang tak belajar ekonomi apa sangat kan. Dia baca newspaper ataupun media. Tengok, US buat macam ni suruh naik tu. Tak rasa macam orang biasa ni akan cakap power ke US ni. Satu dunia macam tu. Dia tak akan nampak Lagi kalau orang tu tak faham, dia tengok TV dia tak, sebab kebanyakan orang tak faham dah tarikh ni. Aku sendiri pun macam, what is this? So bayangkan kita orang yang tak faham ni, kalau nampak benda tu efektif, dia akan jadi efektif. Orang akan percaya. Okay. Jangan pelik satu hari nanti kalau contoh US tak nak guna US dollar ke apa kan. Jangan pelik satu hari nanti dia orang keluar satu currency yang macam digital currency dia orang. Jangan pelik lah. Trump coin. Kalau contoh dia keluar, Salahnya ada urura dia nak keluar ke benda tu. Dia dah buat keluar. Itu lah. Masa So sebelum dia for the last 5 minute lah, conclusion, speculation, apa benda yang nak diperkatakan sebenarnya? sebenarnya dia orang tak tahu siapa yang sebenarnya yang buat plan ni. Tak tahu, mungkin kalau contoh daripada secara general kita nampak Trump yang buat betul kan. Tapi secara logiknya lah, mustahil Trump seorang. Mustahil. Dia ingat Aku rasa memang dia ada buat something lah dekat background macam aku cakap. Dia mesti dah handle lah. Lagi satu pun, sebelum dia jadi presiden pun, dia kan businessman. Dah berapa Tahu tahun kan? dia dalam industri. Tahu Tak, kan presiden US dia tak ada power sebenarnya. tak. Siapa yang belakang US presiden tu yang sebenar-benarnya ada power. US presiden ni sebenarnya kita boleh cakap dia mascot je sebenarnya. Tak, lagi So, satu lah. Aku ada boleh hidden amat hand, ni lah. Trump ni lagi pandai sebab apa? This is his second time. So, masa first tu, dia dah nampak dah yang presiden tu tak hold power. So, apa yang dia buat, dia lobby orang-orang untuk buat undang-undang ke arah dia. Yes. Lepas tu, second time dia Trump come. betul-betul buat Trump coin ni. Trump coin Dia tu berdasarkan aku punya dengar kabar angin, ura-ura sajalah. Aku tak tahulah betul dia dah buat ke belum. Dia dah buat. Kalau contoh dia buat betul-betul, maksudnya Great Reset, centralize something yang macam changes, yang macam radical changes yang orang kata pakai ni adalah sangat what the heck. Maksudnya macam speculationnya macam agak tinggi juga dia punya ni. Ini asalnya orang speculate je macam mungkin macam ni. Itu lah tu orang kata. Mula-mula kita nampak dia punya objektif tu, okay? Lepas tu kita tengok dia punya kesan. Tapi Lepas tu berkesan tu kita boleh nampak spekulasi. What is this, bro? Tu
kata. So untuk di penghujung ni lah ada penghujung kata lah daripada Tash untuk kita konklusikan perbincangan kita. Sebab mind blown gila juga kita punya perbincangan ni. Betul lah. Sebab kita nampak daripada just janji, boleh dikatakan lah janji mulut je, macam aku nak buat benda ni. Lepas tu kita tengok objektif dia sebenarnya apa, kesan dia tu teruk gila, kita nampak daripada surface lah, tapi underlying dekat bawah dia tu kita tak nampak. So apa dia punya conclusion dia sebenarnya? Ada apa kata hujung? More towards military. Yes. So conclusion daripada AFI military. Touch. More towards military. Aku Kau kena lawan something tak? Kau kena lawan something. Aku abang still bukan. Ni war ni Touch. Kau kena lawan ni something Touch. Sebab kau punya Jap, bagilah aku sembang. Ya, aku bagi kau ni. Aku nak sembang. Blah 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 blah. Bullshit tu. Aku percaya. The reality is aku rasa military may be part of it, but I still believe dia sebenarnya untuk pergerakan wealth. Dia pernah nak more wealth inequality. That's not in surface level saja. Itu memang sentiasa lah. Memang sentiasa. Yang ni is more because I feel like they have a hidden agenda untuk create macam new world order and things in that sense. So they pernah create a culture like that lah. They pernah lagi drastic the change. They are forcing to create a recession. Agak sekarang kita punya tengok ekonomi pun memang sakit tu. They force sebab dia punya keputusan tu sangat, keputusan tu bukan keputusan yang senang nak buat. Keputusan tu memang drastik gila. Kalau kau adalah negara ekonomi lemah, basically kita yang kecil-kecil ni memang akan terkesan kalau dia tiba-tiba buat macam tu, dan kita boleh nampaklah kesan dia. Kita nak beli barang pun, barang sekarang tengah naik gila-gila tu. So kita pengguna pun terasa sakit tu. Tapi dia buat tu sebenarnya ada underline. Basically ada something kat belakang. Kan tadi awal-awal kita cakap, kan tadi saya cakap dah, awal-awal tadi orang cakap dia bincang dengan someone, dan siapa yang dia, dan Trump ni tak bodoh. Siapa sebenarnya yang akan dapat benefit daripada apa yang dia buat ni? Orang-orang belakang je lah. Kita orang yang bawah-bawah ni, macam tak cakap, kita ni semut je tu. Ada 8 bilion orang. 8 bilion orang, berapa orang 60% masalah? Betul tak? Itulah 60% hilang pun ada lagi 4 bilion. Itulah. So dekat situlah pendengar-pendengar semua, kita pun masa pun telah menjadi time penghujung kepada perbincangan. Aku nak buka perbincangan ni macam just nak tahu je kenapa Trump buat benda tu. Tapi bila Effie sebut point, aku macam wow, rupanya ada something yang hidden. Aku percaya tu. So memang episod ni episod Effie je. This is one episode lah. Memang kena lah. Aku just nak tahu, aku just nak faham ekonomi kan. Ya. Spekulasi janji dicapati ni kan, kalau kita tengok, kita just datang daripada aku nak tahu je kenapa Trump buat benda ni. Rupanya ada something hidden. Wah. So pengalah Touch, aku dah bagi kau 5 minit pun kau tak boleh nak lawan juga. Bukan. Aku nak cakap aku kena push. Aku nak cakap aku kena push. Oleh itu tak apa, it's okay. Saya terima kekalahan saya. No problem. Saya akan go on my training up. Nak pergi training journey jap. Nanti saya come back balik Okay, so saya rasa kata-kata pemenang, ada apa-apa nak dikatakan? Sebab memang mind blown lah kita punya perbincangan pada minggu ini. Dia macam ni, kita sebagai orang biasa, pendengar dan kita semua dalam podcast ni, sorry, kita semua kena ready untuk perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga kita kena ready. Lepas tu kalau boleh, kalau ada duit lebih dalam berapa 40-50 ribu ke apa, boleh lah buat bunker ke apa kat bawah rumah ke apa kan. Aku rasa kenapa aku tu Colin Firth dengan Jerry Rick buat bunker tu, aku rasa dia orang ready untuk benda ni kan. Aku rasa ada something yang dia orang tahu yang kita tak tahu. Nampak ada orang ramai sekarang nampak underground bunker dekat YouTube tu. Bukan seorang tau, bukan 2 orang tau, ramai tau yang buat underground bunker tu. Tapi hang fikir satu lah, at the end of the day semua orang nak bunker.
It's every man's dream. Sebelum bangka tu semua orang nak mining, nak korek lubang. Every man's dream. Rasa kalau kita buat bangka, yang ni boleh jadi satu business strategi yang hebat Kita buat satu bangka yang besar. Siapa nak orang kaya kat Malaysia nak duduk bayar. Tak. Jangan buat macam tu. Hang buat subscription model. Dia punya konsep dia nanti, apa yang dah boleh buat sekarang, macam apa yang dia buat submarine, macam apa yang dia buat roket turis. Yang kan ada artis terbang jadi angkasawan 5 minit tu. Katy Perry yang naik angkasawan tu. Aku rasa dia jadi macam tu. Tak, bukan. Dia just turis je. Tak, aku akan buat macam ni. So basically hang create a bunker. Kalau hang nak if you guys need more business tip, please contact me. So, hang buat satu bunker. Lepas buat bunker tu, hang buat subscription model untuk orang-orang kaya ni untuk maintenance. So the thing is Macam they bayar, will pay monthly. maintain. Kalau hang tak bayar, hang you're out. Okay. Pendengar-pendengar semua, Maksudnya orang kaya kat memang Malaysia episod besar minggu ni memang mind blown gila. Banyak lagi cerita-cerita yang kita nampak pembukaan je, wah harga barang naik. Tapi sebenarnya dekat di sebalik kata itu ada something yang tersembunyi. So sampai sini saja episod kita pada minggu ni. Ada nak lawan lagi tak, Taj? Kau kata aku tak bagi ni, aku bagi kau can lagi ni, Taj. Ada udang di sebalik kentang. Ada udang di sebalik kentang Ada udang di sebalik mi Basically dia mi udang Okay. So harap masing-masing terhibur dengan episod pada minggu ni. Dan harap pembuka minda, kita buka minda kita untuk sentiasa berfikir. Kita jangan tengok permukaan saja. Kita tengok di sebalik batu, di bawah batu. Tak ada batu pun kita tengok juga. Sebab kita kena tahu apa yang jadi pada era globalisasi ini. Penutup kata nak gempak So terima kasih kerana mendengar. Dan macam biasa slogan kita apa dia? Terbang. Podcast juga. Tembang Parpu kencang, kasih terbang. Bye.